Hello geng, selamat datang ke Burnout Craft Adventure. Tengok, sekarang motor saya gunakan rim standard 16 inci. Ni tayar standard, rim standard, angin standard. Okay, Yamaha PG1. Yamaha PG1. Okay. So, kenapa saya pakai setup ni saja? Saya mau cuba dan eksperimen sebab saya gunakan rim sport rim tu. Saya sudah rasa dan sudah berpengalaman dengan rim tu. Dan apa yang kurang di rim tu adalah berat. Rim tu memang berat, sedia berat, dan tayar tu tambah berat lagi saya letak. Siapa yang mau pakai rim macam tu boleh, tidak masalah. Tapi kalau boleh pakai tayar yang kecil. Tapi saya lebih nasihatkan sesiapa yang mahu menukar rim ke sport rim Yamaha PG1 dia, better pakai rim yang kecil. Contoh, depan 1.6, belakang 1.8. Settle. Itu je kamu pakai. Tapi kalau kamu mau pakai seperti saya tu SP522, depan 1.85, belakang 2.50, boleh, tidak masalah. Tapi masalah tayar kena besar. Untuk yang paling kecil, saya boleh kata saya 90-90 untuk belakang dan depan. Akan datang mungkin saya setup macam tu. Saya tidak jual saya punya rim tu. Saya pasang juga rim tu untuk saya daily lah. Okay. Yang ini pun daily juga. Tapi ini akan datang saya akan ubah ke 19 inci depan. Ini ada reason lah kenapa saya mau pakai. Dan pengalaman yang berbeza bila kamu pakai sport rim asal ataupun rim asal dan sport rim aftermarket. Iaitu comfort. Langsung tiada comfort jika kamu gunakan tubeless. Kalau kamu gunakan tube dan tayar begini bagak, memang comfort bos. Memang sedap, memang smooth je. Gravel ke apakah kamu akan rasa smooth. Okay, smooth. Okay. Dan bestnya memang best. Itulah best cara. Aku rasa memang itu yang best lah sebab comfort. Kau langgar gravel tu macam tiada apa-apa. Tapi bila kamu pakai sport rim dan pakai tayar tubeless dengan tube type ni dia berbeza. Okay, dinding dia berbeza dan lapisan dia berbeza. Jadi kalau pakai tubeless ni dia tebal dan keras. Harus tebal dan keras. Untuk support beam tu tidak terbuka daripada rim. Kalau low pressure lah. Okay. Itulah kenapa kalau tubeless kamu disarankan jangan low pressure. Tapi kalau kamu mau low pressure juga, contoh kamu mau adventure, kamu terpaksa gunakan tube. Okay, tube. Kalau kamu mau tubeless juga, kamu pakai tubis. Tubis dengan yang satu foam tu lah. Aku lupa suara nama tu. Dia letak dalam kita punya tayar supaya dia boleh kekal dengan low pressure dan longgar. Macam tu lah cerita aja. Itu kit 1000-2000 punya hal lah. Kalau kamu sanggup. Okay. Dan sekarang ni saya buat uji kaji. Saya gunakan semula sport rim ataupun rim asal PG1 ni. Memang sedap. Berbeza. Sangat jauh. Bagai orang kata bukit dan laut. Dia perbezaan dia. Okay. Cuma tayar lah. Saya mau ubah nanti. Si botak dulu. Okay. And then perbezaan dia lagi adalah ketinggian. Motor aku sekarang nampak macam kerdil. Kerdil bos. Memang nampak kerdil. Kau tengok ni. Kalau aku pakai sport rim dan tayar 190 tu punya tinggi motor ni besar dan bagak. Hujan. Okay. Sekarang mau hujan. Sekarang ni kau tengok motor aku. Aku nampak macam apa namanya ni? Aku nampak macam touring boleh cerita lah. Okay. Nampak betul-betul adventure lah kalau guna tayar ataupun rim macam ni. Cuma fokus saya akan datang depan ni. Saya akan tukarkan ke 19 inci. Setup sudah tahu. Akan datang tinggal beli ya. Dan yang lain tidak ada masalah lah. Okay. So selepas ni saya akan tunjuk lagi apa yang baru lagi di motor saya. Kalau kamu ada komen, saya akan buat kamu tanya saya jawab. Komen je di bawah. Tidak masalah. Okay. Papa bye-bye. Dan Roger. Bye.